Okay, hari ni saya nak balik Kelantan. Setelah berapa minit dan jam-jam yang lalu, Ayu telah cancel. Jadi, inilah behind the scene. Close the door. And wait a minute. Bismillah. Allah, aku nak tunggu Okay, that's all. Bye. Go to 7-E to buy water. Bye. Siapa kasih negara? Ngantuk dah. Baru jalan depan rumah aja. Baru bismillah weh. Ni tengok. Ish. Semua kenderaan kat sini menyakitkan hati. Seram je weh. Tengok dah tak sempat kejar lampu hijau. Dah merah dah lampu. Kalau klip kita viral macam mana? Dia tak boleh marah-marah. Bila drive kena berhemah. Sabar. Okay, kalau macam tu aku cut je. Cut. Tak ada. Baru nak pakai seatbelt. Dah landas kereta. Bismillah. Ni jalan yang kita memang selalu guna. Balik Pahang ke, balik Kelantan ke, kita memang ikut jalan ni. So kita dah agak familiar lah dengan jalan ni. Pilih lah. Gerak. Tengok ada satu Mahira tak pakai seatbelt. Yelah. Terus sini yang pakai seatbelt. Bukan aku. Jadi aku nak selamat juga. Pakailah tak seatbelt. So jalan ni memang biasanya jam. Kat depan sikit. Kalau puasa hari tu lagilah jam. Tapi hari ni pun puasa je tak. Tapi tu lah hari tu sangat jam. Kak hitam. Korang ada? Ada. Kak hitam. No. Black cat. Only me have. Hai guys and Assalamualaikum. So sekarang kita dalam perjalanan nak balik Kota Baru untuk Raya Haji. So kali ni Raya Haji kita special sebab Mahira raya dengan kita. So Mahira ni sebelah ni Mahira nangguk. Mahira yang pegang kamera. So Mahira ada sekali kita nak balik kampung saya. Kampung saya. So kalau ikutkan Kamu kat mana? sabar. Kalau ikutkan akan sampai dalam pukul 8. Tapi tak tahu lah, sekejap lagi nak berhenti berbuka apa semua. So maybe lambat sikit. So kampung saya dekat Kota Baru lah. Kampung Tapik, Kota Baru. Satu lagi. Kota Baru kat mana? Dekat Kota Baru lah. Yang last bit. Negeri? Oh, Kelantan lah. Kota Baru, Kelantan. Okay. Lepas tu ada je lah. Nak cakap apa lagi tak tahu dah. Nanti tunggu je. Vlog ni akan sampai habis. Sampai
Rumah aku nanti aku nak buat macam ni, Mai. Amin semua yang tengok. So guys, lapar. Dah terlepas kedai makan ni. Macam ni sebenarnya tadi kan. Tapi tak apa. Tak ada macam tu. Tak apa, InsyaAllah ada. Mesti ada. Ah, tu kedai. Ada nak action. Lapar. Tu je lah action dia lapar. Kita dah sampai baca guys. What time now? Lapar rumah depan dah. Hi guys and Assalamualaikum. Day 2 di Kelantan. Rumah dia. Keluarga dia. Ah, kampung. Ada. Rumah dekat Lipis. Mula-mula ni nak balik tengok puyuh dah. Sedap ni air. Okay, bye. Okey, bye dah. Saya nak makan je dulu kan. Asal macam tak ada. Takut awak macam situ macam hilang. Baru mula lagi. Baru nak tarik. Baru nak tarik. Raja tangan ni dah. Bapak, boleh lah tanya awak berada lagi. 3 paus. Masuk sebelah lah. 3 paus. Takut dia boleh. Tapi tak maki awak. Dia risau. Hai guys and Assalamualaikum. Dah pucat sikit tapi tak apa. Terus baru siap makan. Tetap makan patin ya, ayam masak merah, Puyuh goreng. yeah, Asam pedas patin. yeah, Sambal jering. Ikan bekok. Tu je lah rasa. Tekor adik. lepas ni kita orang nak pergi PCB kot. Tapi tak tahu lagi bila nak pergi. PCB tu bukan pergi pantai tu. Pergi rumah Mas Zara. Lepas tu Kambing tu tak tu je nak lah. sembelih tu. Tu je raya haji tak meriah sangat. Biasa-biasa je. Cameraman dah ni macam tu je lah. Okay, bye. Ya Allah, telefon. Raya tengok orang adik-beradik kan. Tak, Raya suruh tengok muka dia je. Macam rasa macam nak tukar DP. Tengok dekat-dekat. Tengok di sini. Masalah nampak pantulan sekali. Adik Ayu. Ini kawan Ayu. Hai guys and Assalamualaikum. So hari ni day 2 Raya Idul Adha holiday. Kita nak pergi raya rumah siapa, Mai? Rumah Pia. So kita on the way nak ke rumah Pia. Untuk hari ni plannya nak pergi siang. Tapi Pia kata dia tak ada kat rumah siang. So kita tak pergi mana-mana pun siang tadi. Kita makan je. Lepas tu mula-mula pas maghrib Pia suruh datang rumah dia. Lepas tu tiba-tiba dia kata lepas isyak pula. So dah sampai dah rumah dia sikit lagi. So tu je lah. Esok kita gerak balik lah. Hai guys, Assalamualaikum. So sekarang kita dah sampai rumah Pia. Pia masak guys. Tadi sudu garu ni roti. Ni tak tahu ketupat. Ni kari. Sos ni sos ni. Rasanya So Pia kata dia tak raya. Tapi kipas tu lah yang aku cakap tu. Cantik. Kipas tu daripada mula-mula aku datang raya je ada. Sampai ada. Lepas tu Pia kata mula kena salah. So tunggu. Tu je. Dan kita duduk sini sekejap. So kita akan ke PCB rumah Pak Zari.
Cakap lah. Tak nak. Cakap sikit, cakap sikit. Hari ni kita datang rumah Pia. For the first time. So excited guys. So tu je untuk rumah Pia. Tentatif untuk raya pertama adalah rumah Pia. Tu je. Bye. Tak tahu dia nak putih sampai tak nampak. Okay guys. So sekarang Next destinasi kita akan pergi ke rumah bapa saudara Ayu dekat Pantai Cahaya Bulan tapi bukan dekat tepi pantai. Next sebaliklah. Sebab ini mungkin destinasi kita yang terakhir. yes, tapi mungkin lama lah. Dekat pukul 12 agaknya baru kita balik. Yalah, nama pun ziarah menziarahi. Kau kalau nak ziarah menziarahi seminit dua tak payah. Membazir masa. Buat penat dia tuan rumah tu sediakan makanan untuk kau. Ya? Walaupun bukan saudaraku tapi tak apa. Kita mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. So apa perasaan so far duduk dekat Kelantan? Alhamdulillah. Malu nak jawab. Saya rasa apa orang cakap, best lah dapat tahu apa adat orang lain, adat negeri lain. Dia orang gaya macam mana kan kita tahu. Selalu Kedah je kan, selalu Kedah perak. Ini kali ni kita masuk negeri lain, Kelantan dan Terengganu lah. Pernah lah sekali. Ini bukan kali pertama saya raya di perantauan, tapi kali kedua. Cuma destinasi kali ni di Kelantan lah. Sebelum ni dekat Terengganu je. Okay. Inilah tour guide saya. Tak ada tour guide pun sesat. Tour guide sesat. Tak adalah sesat. Dia berjaya membawa dan memandu kenderaan sehingga ke negeri Kelantan. Yeah, clap your hand guys. Pandu. I'm scared. Okay, that's all. Hari ni hari ketiga di Kelantan. Nak balik dah. Baru siap makan. Sirap ada selasi. Sedap. Rasa Kelantan. Orang tak ada. Padanan Mai kata apa ni tinggal tudung ada limit masa. Ini tudung dah jadi susah untuk kepala kau je. Kepala aku dah susah dah. Lagi kita nak balik. So itu saja jalan cuti idea kita. Nantikan vlog yang seterusnya.